Budak ni, dia dengar orang panggil nama dia. Dia pun kalih lah. Dia kalih-kalih tengok. Sungguh, ada tok duk tunggu dia. Ada nenek duk tunggu dia. Duk panggil dia dekat pokok. Dia pun budak-budak kan, dia tahu apa. Dia pun pilah kat nenek tua tu. Rumah pula, rumah kayu. Bunyilah orang pijak tu. Oek tu. Dia pun terjaga. Dia nampak ada budak duk kat baju dia tu. Dekat lungguk baju dia tu lah. Ni hampa tinggal adik hampa kat atas pasal apa? Budak-budak ni bagi tahu lah, kami tak tinggal pun, kami main dengan dia sekali kat luar tu. Dia apa ada duk main dengan kami. Assalamualaikum. Terima kasih penanda yang sudi untuk klik video saya pada hari ini, dan moga anda semua dimurahkan rezeki dan diberilah kesihatan yang baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum saya nak mulakan cerita, terlebih-lebih dahulu saya nak buat disclaimer lah, yang di mana cerita yang saya ceritakan, semua cerita lah, semua tu bertujuan untuk hiburan saja. Janganlah ambil serius sangat. Ni pengalaman orang. Kita tak tahulah betul ke, tak betul ke, tapi kita ambil benda tu sebagai hiburan saja. Dia macam kita tengok movie lah. Benda tu divisualkan. Saya ni tukang cerita, tapi konsep dia sama. Penceritaan juga. Tujuan kita satu je kat sini. Kita nak sonok-sonok. Mana ada orang dengar cerita hantu tiba-tiba esok ni lari akidah ke apa ke. Sebab kita cerita pun dalam keadaan yang kita dah bagi tahu dah yang benda tu benda syirik, benda khurafat, benda tak betul, hantu jin setan ni semua ni tak perlu nak takut. Boleh dikatakan setiap channel-channel seram ni takkanlah ajak orang untuk pergi tiba-tiba cari hantu pula kan. Kita dengar relax-relax ya. Kita dengar nak release tension saja. Sebagai salah satu genre yang ada dalam YouTube ni. Baiklah, saya pun tak mahu nak panjang-panjang. Takat tu lah. Bukan apa. Dalam banyak-banyak yang komen elok tu. Tapi kalau sekali komen tak elok tu, Mike, ui, dia berasa. Dia bukannya orang tu dia kata biasa-biasa. Dia kata tu macam kan lama dah dia marah kat kita ni. Saya pun tak tahu. Dia marah kat saya ke? Dia marah kat cerita tu ke? Tak tahu dia marah pasal apa. Kok lah hari tu tiba-tiba bergaduh dengan orang lain kan. Geram punya cerita. Buka-buka naik cerita saya. Tahu weh, komen. Tapi tak apalah, benda tu biasalah. Kalau nak jadi YouTuber ni, nak jadi content creator ni, kena jiwa, kena kental lah dengan tulisan-tulisan daripada keyboard warrior ni. Sebab selalunya orang-orang macam ni, depan-depan dia tak berani kata apa. Dia senyum renyah, manis lagi pada gula. Tapi kalau dia dapat telefon, orang tak nampak dia tulis tu serupa tak ada Tuhan tu. Kalau dia tulis jenis-jenis ada unsur agama pula, macam dia seorang je ada Tuhan, kita tak ada Tuhan tu. Minta maaf lah, terpanjang pula sesi disclaimer ni. Rasanya lepas ni, sebelum saya nak mula cerita tu, saya kena mention siap-siap lah disclaimer yang cerita ni hanyalah hiburan semata-mata. Jadi tanpa buang masa, jom saya ceritakan cerita seram pada hari ini. Cerita ni berlaku di Pulau Pisang, di mana ada adik-beradik ni pergi melawat, berziarah di rumah adik-beradik dia. Di situlah. Ketika tu zaman 90-an. Yang cerita ni pun dah umur 30 lebih dah, anak pun dah 3 orang dah. Dia cuma mengimbau balik kenangan dia masa kecil-kecil dulu. Nama dia mula-mula dia bagilah, saya nak kongsikan dengan anda. Lepas tu dia hantar balik, dia cakap kalau boleh rahsiakan lah. Mungkin dia takut kot duk kena kata. Jadi tak apalah, kita hormat privasi orang. Dia sudi nak kongsi cerita dia kepada kita untuk hiburkan kita ni pun alhamdulillah dah. Dalam cerita ni kita namakan dia Aisyah. Jadi bila sampai dah Aisyah ni di rumah mak lang dia, mereka pun masuklah melawat mak lang dia ni. Macam biasalah bila keluarga bertemu keluarga ni, dia riuh rendah lah. Sembang, hidang makan apa semua. Lagipun tu rumah mak menekan dia, rumah mak saudara dia. Ayah dengan mak lang dia ni adik-beradik. Lepas tu dia pun bersembang lah. Jadi sepupu dengan sepupu ni, dia dengan anak mak lang dia ni pun bermain cara budak-budak lah. Nak lagi seronok lagi, anak jiran kepada rumah mak lang dia ni pun mai ke rumah juga. Dia kena ingat lah, rumah lepas ni rumah kampung. So rumah tu dekat je. Jiran itu pun bukan siapa, saudara mara juga. Jadi Aisyah ni dengan sepupu dia 2-3 orang. Lepas tu dengan anak kepada jiran sebelah rumah mak lang dia ni pun naiklah ke atas rumah. Rumah lepas 2 tingkat, rumah kayu. Naik main ke atas. Seronok kayu rendah lah main kat atas ni. Macam-macam lah mereka main kat atas. Sampai satu masa abang sepupu dia ni, anak mak lang dia ni, nak mengusik lah adik mereka yang kecil tu, perempuan. Umur dalam darjah 2, darjah 1 macam tu lah. Dia pun masuk dalam bilik, dia pun bagi tahu kat budak ni nak main sembunyi-sembunyi. Tapi cara nak sembunyi tu, dia pun ambil kain batik mak dia pun buka, dia pun ikat budak tu. Kiranya dia pun nak perkenal budak tu lah, nak pendajai budak tu lah. Dia pun ikat-ikat budak tu, dia pun tinggal dalam bilik, dia pun keluar tunggu kat luar. Lepas semua duk standby nak gelak dah lah, nak tunggu budak tu riau ataupun keluar cari depa ke. Dan sungguh tak lama memang adik dia tu keluar pada bilik. Mereka pun tengok adik dia keluar, tak riau, tak merengek, tak apa. Muka pun besar saja. So mereka pun tak apalah, tak jadilah kot. Kiranya gurauan mereka tu, prank mereka tu tak kenal lah kat adik mereka ni. Jadi mereka pun turunlah main kat bawah pula. Kali ni kat luar rumah. Luar rumah pun tak jauh mana lah dengan pintu rumah tu. Kira ada kawasan lapang sikit lah, yang boleh lah nak bermain kat situ. Mak ayah pun sembang tak jauh mana. Nampak lagi lah anak-anak duk main tu. Masa mereka tengah duk main ralit, seronok bergelak kat bawah ni, mak ayah pun duk bersembang seronok kat bawah ni. Tiba-tiba mereka terdengar suara adik mereka tu
duk riau kat atas, duk menjerit, riau bertempik dekat atas ni. Macam sakit tu. Mak ayah kat bawah tadi ni pun pakat lari habis naik ke atas nak tengok adik dia. Depa ni pun budak-budak nampak mak ayah lari naik atas, pakat lari jugalah naik atas nak pergi tengok. Dah lari-lari naik atas, buka pintu bilik duk tengok adik depa duk takut dah, duk getak ni. Mulut ni pucat, takut sangat-sangat ni muka. Lepas tu ayah dia pun ambil dukung adik dia, duk tepuk kan, awak ni. Adik dia tak kata apa, riau selop, riau tak ada bunyi tau. Riau sampai habis meter dah. Ni naik bawa kat tengkok ni. Lepas tu pak dia apa sebut turun lah, ambil ayak kat dapur, ambil ayak paik tu, baca sikit, tepuk kepala anak dia bagi basah. Lepas tu minta suruh mak lang dia ni pergi ambil ayak. Mak lang dia pun ambil lah tahan ayak, puang ayak masuk, duk baca apa sikit, ayah dia bagi anak dia minum. Lepas tu barulah anak dia slow sikit. Tapi duk sedu-sedu jugalah, duk risau-risau juga. Lepas tu ayah dia pun kalih lah tengok abang dia. Ayah dia marah lah, ni hampa tinggal adik hampa kat atas pasal apa? Budak-budak ni bagi tahu lah, kami tak tinggal pun, kami main dengan dia sekali kat luar tu. Dia apa ada duk main dengan kami. Ayah dia terus sengak. Lepas tu ayah budak tu pak lang lepa dah. Tengok mak lang lepa. Lawan tengok betul lepa sengak. Sudah. Lah ni duduklah rumah makan-makan dulu. Tak lama lepas tu makan-makan sembang-sembang apa dah semua. Sampailah masa keluarga Aisyah ni nak balik lah. Kemudian mereka pun balik lah. Jadi kisah tu berakhir kat situ lah. Dan ada masa mereka pernah jugalah tanya kepada budak ni, adik kepada sepupu dia ni. Sepupu dia jugalah, apa yang jadi malam tu. Adik dia tak pernah cerita. Even sampai dah besar, dah berkahwin, dah ada anak dah pun, bila ditanya balik tentang kejadian malam tu, apa yang dia tengok, apa yang terjadi dalam bilik tu masa dia kena tinggal tu, dia tak cerita. Dia tak mau cerita. Dan kesan dia sampai sekarang, dia tidur, dia tak boleh kalau tak buka lampu. Memang kena buka lampu. Dia jadi trauma benda tu. Tu nampak tak kesan dia. Janganlah duk kena, tak tahulah. Ni abang-abang dengan kakak-kakak ni nak main saja. Tapi tak tahulah nak edit macam tu, bukan salah mereka, nama budak-budak kan. Benda kita tak tahu apa nak jadi. Itulah orang tua-tua pesan. Jangan duk seronok sangat, nanti lawan dia tak seronok. Satu lagi cerita diceritakan juga oleh Aisyah ni. Cerita ni berlaku dekat keluarga saudara dia. Kiranya keluarga mak menakan dia yang lain lah. Tak tahulah Pak Ngoh ke, Mak Long ke. Tapi keluarga yang lain. Mungkin dia kecil-kecil dulu bila Pak Long, Mak Long ni duk berkumpul adik-beradik kan, duk cerita seram, duk berkongsi tukang cerita seram. Dia pun duk ada tentu, dia dengar lah cerita Mak Long, Pak Long dia ni. Jadi cerita ni dia ceritakan kepada kita. Cerita dia bermula apabila Mak Long dia tidur pada satu malam. Pak Long dia ni pula kerja bawa bas ekspres. Bila bawa bas ekspres, 3 minggu bawa bas kat jalan, seminggu duduk kat rumah. Jadi Pak Long dia ni selalulah tak ada. Mak Long dia ni pula ada 4 orang anak. Yang pertama yang sulung tu laki, kita bagi nama Halim lah. 3 orang lagi ni perempuan. Seorang lagi ni kecil lagi, baby lagi lah, tidur dengan dia. Pada malam tu, malam pertama, Mak Long dia nak ajak anak-anak ni tidur asing. Kiranya Mak Long dia dengan baby tu tidur satu kelambu. Lepas tidur pakai kelambu lagi waktu ni. Atas 90-an lagi, rumah kayu lagi. Halim dengan 2 orang adik perempuan dia ni tidur satu kelambu. Tak pisahkan lagi lah lelaki dengan perempuan, tapi dia pisahkan macam tu. Slow-slow lah, peringkat-peringkat. Jadi pada malam tu, di tengah malam, ketika Mak Long dia tengah tidur, Mak Long dia pula pada waktu tu, baju-baju yang tak lipat lagi tu, dia tak selungguk lah, dia penyuruh tu. Kiranya esok pagi dia nak lipat lah. Kutlah letih urus anak kan, 4 orang anak, dia seorang pula. Pagi esok lah dia bangkit, dia lipat lah. Jadi malam tu, dia duduk dengar orang berjalan atas rumah. Rumah pula, rumah kayu, bunyilah orang pijak tu. Tu. Dia pun terjaga. Dia nampak ada budak duduk kat baju dia tu, dekat lungguk baju dia tu lah. Dia panggil lah, Halim. Anak dia pun jawab lah, ya mak, buat apa tu? Saya ambil kain, sejuk. Mak dia pun tak kata apalah, sambung tidur lah. Dah anak sendiri pergi ambil kain. Tak apalah, kadang-kadang budak sejuk kan, pergi ambil kain batik mak dia ke, tak pun kain apa-apalah kat situ. Tak lama lepas tu, dia dengar lagi bunyi orang berjalan tu. Mak Long ni pun sekali lagi lah panggil, Halim. Dia menyut lagi, ya mak, buat apa lama sangat tu? Ambil kain. Mak dia pun tak kata apalah, dah mengantuk, tidur balik. Tak lama lepas tu, Mak Long tu rasa kelambu dia macam orang duk tolak. Mak Long dia terjaga sekali lagi. Kali ni Mak Long dia nak marah lah juga. Cari kain apa lama sangat ni tengah malam. Mak Long dia panggil marah. Halim, hang buat apa cari kain lama sangat? Anak dia yang tidur kelambu sebelah tu, dah mak panggil marah lagu tu, terjaga pada tidur. Oh, ya mak. Tak jumpa lagi ke kain tu duk cari? Halim tu cakap lah, saya tak ambil kain apa, mak saya duk tidur dari tadi lagi. Mak Long dia pun apa lagi, terus bangkit, buka lampu habis semua, pergi cek anak dia apa semua. Cek anak dia semua betul. Yang Halim ni tak bangkit pun, duk tidur saja dalam kelambu tu. Lepas tu dia panggil anak-anak dia, masuk tidur dengan dia lah. Cerita ketiga ni daripada Aisyah ni jugalah. Tapi cerita ni cerita member dia yang cerita dekat dia
tentang apa yang berlaku di kampung member dia di Baling. Baling ni dia duduk dalam sikit. Orang Baling cakap ni ada cakap macam nak Kelantan sikit, nak macam Patani sikit. Macam tu lah. Tapi ada yang cakap macam orang Kedah biasa pun ada. Kawan dia ni waktu cuti sekolah akan balik duduk di kampung lah, di Baling. Jadi di situ aktiviti mereka ni macam-macam lah boleh buat kat kampung kan. Mandi sungai lah, cari buluh lah. Buatlah aktiviti-aktiviti budak kampung ni. Dan yang takkan ditinggalkan sekali-kali adalah mengaji Quran. Malam-malam ni Tok dengan Tok Wan yang akan suruh mereka mengaji Quran lah. Dan ada satu cerita lah. Cerita ni berlaku di kampung tu. Bukan jadi kat kawan dia, tapi kawan dia yang balik cerita ni cerita dekat dia. Orang kampung, di kampung Tok Wan dia tu. Ada anak dia kecil lagi, sekolah rendah lah. Tiap-tiap malam ni duk pergi mengaji. Dia mengaji pula dekat rumah saudara dia juga, yang rumah dia tak jauh daripada rumah mereka ni lah. Nak pergi pun berjalan kaki sajalah. Jalan kaki ikut jalan tanah tu. Tapi rumah mereka ni kiri kanan tu hutan lah, semak lah. Pergi mengaji tak ada masalah. Dah mengaji settle dah. Masa nak balik tu, masa nak balik budak ni pula dah biasa dah hari-hari pergi mengaji. Mengaji pula paling-paling lewat pukul 8, 8.30 tu settle dah. Dulu ni masa maghrib tu pergi sembahyang maghrib rumah Tok Guru. Lepas tu lepas sembahyang maghrib tu Tok Guru ajak tu 8.30 balik dah lah, 8 suku kadang balik dah. Jadi masa balik tu budak ni dia dengar orang panggil nama dia. Dia pun kalih lah. Dia kalih-kalih tengok, sungguh ada tok duk tunggu dia, ada nenek duk tunggu dia, duk panggil dia dekat pokok. Dia pun budak-budak kan, dia tahu apa. Dia pun pilah kat nenek tua tu. Nenek tua tu nak ajak dia jalan-jalan. Budak ni pula dengar kata nak jalan-jalan, seronok lah. Dia pun main ikut lah nenek tu. Dia ikut nenek tu bawa dia pusing. Tak lama lepas tu gempak lah. Pak dia duk tengok, dekat pukul 10 dah, anak aku tak balik-balik lagi ni. Ayah dia pergi turut lah, pergi rumah guru mengaji tu lah, nak tengok anak dia. Apa lama sangat ni. Pergi rumah kat guru mengaji tu, saudara mereka jugalah. Dia tanya lah, Kak Syah dah buat apa kak? Tak balik lagi kak? Guru Quran tadi ni pun jawab lah, dia balik lah, mak dah. Tadi lagi ni pukul 8 suku, 8.30 lagu tu balik dah. Ayah dia ni tak sedar hati. Tak apa kak. Ayah dia balik rumah, baju rendah lah kat rumah. Anak lepas hak kecil hilang. Pakak duk carilah. Pakak duk rayuh-rayuh tu carilah. Beritahu orang dekat-dekat kat tu, jiran-jiran dekat-dekat tu lah. Kata Syah hilang ni. Jadi satu kumpulan ditubuhkan lah. Kira budak-budak muda, orang lelaki lah, yang pi mencari. Ada yang cari dalam hutan, ada yang cari kot sungai. Ada berpecah lah pusing kampung. Kok budak ni pi ronda-ronda. Tapi ada lah orang yang pandai kat situ cakap. Kata dia ni kena sembunyi ni. Sebab duk cari ni. Dah sampai tengah malam dah tak jumpa-jumpa lagi. Mak dia ni yang duk kata lah, duk rayau lah rumah lah. Pak dia habis retiak lah kali. Tanya lah, kita nak buat lagu mana ni? Adalah orang pandai. Dia minta lah ayah dia ni ke abang dia ke azan. Jadi lepas pun azan lah. Azan. Sekali jalan-jalan sikit, azan. Pergi tempat tu, azan. Kira azan tak berhenti lah. Kemudian diizinkan Allah waktu nak masuk pagi dah. Kiranya subuh lah kot. Barulah lepas jumpa budak ni. Lepas jumpa budak ni tepi sungai. Dekat bawah pokok. Duk tidur. Ayah dia ni pun syukurlah, lega jumpa anak dia. Jumpa pula keadaan elok. Tak ada apa pun. Duk risau dah apa-apa duk jadi. Ikutlah sekali duk jumpa anak dalam sungai ke. Tak boleh fikir lah benda lagu tu. Takut. Jadi ayah dia pun angkat dia, dukung bawa balik pergi rumah lah. Dukung balik budak rumah ni. Orang kampung ni mai rumun rumah dia nak tengok budak hilang jumpa dah. Pakat duk tanya habis lah. Cek hilang macam mana. Dia ceritalah kata dia ikut tok, ada tok nek bawa dia jalan-jalan, bawa dia pergi tengok rumah cantik, bawa dia pergi tengok rusa, bawa dia pergi jalan-jalan tengok bunga. Lepas tu nenek tu ajak duduk dengan dia tak mau. Dia duduk rayau kat nenek tu nak balik. Nenek tu duduk pujuk-pujuk tak jalan juga. Lepas tu dia beritahu kat nenek tu yang dia nak tidur. Nenek tu pun bawa dia, bagi dia tidur. Lepas tu dia mangkit-mangkit, dia tengok ayah dia main dukung dia dah. Duduk kat pokok lagi. Masa nenek tu bagi dia tidur tu, dekat tempat tidur lah. Sekali tengok duduk ada kat pokok. Tu di antara kisah yang Aisyah ceritakan lah kepada kita. Cerita-cerita macam ni dulu tahun 90-an banyaklah kita dengar. Mak ayah kita duduk cerita. Adik-beradik bila berkumpul ni macam-macam cerita keluar. Sekali dia keluar cerita pasal rumah tangga kawan ni, sekali dia keluar cerita pasal peristiwa ni, sekali dia keluar cerita pasal hantu. Yang pasal hantu tu syok tu. Seorang buat keluar cerita hantu ni, boleh katakan setiap kepala ada cerita hantu lain. Zaman tu lah cerita-cerita semua lebih kurang macam ni lah. Dan insyaAllah semoga ada semua terhibur lah dengan 3 cerita daripada Aisyah ni yang saya sampaikan kepada anda. Cerita ni hanyalah sebagai bentuk hiburan saja. Ni pengalaman orang. Lepas yang merasai benda ni, kita nak percaya tak percaya tu terserah kepada kita. Kita pun dah besar dah tahu dah boleh menilai dah yang mana betul, yang mana tak. Kita hormat cerita dan kita enjoy saja. Kawan ni pun cerita pun nak enjoy jugalah. Macam kita sembang kawan kita, macam kita tengok movie. Point dia apa? Point dia nak enjoy saja. Jadi geng, terima kasihlah kepada anda yang sudi untuk tonton video saya sampai habis. Dan insyaAllah kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Ingat, jangan tinggal solat, jangan lupa selawat. Assalamualaikum.